Projek kali ini adalah tutup longkang dengan penutup besi. Untuk memudahkan lagi kerja, sebelum saya start buat penutup besi ni, saya buat dulu template. Template penutup longkang ni saya buat daripada besi siling dan saya akan skru supaya nanti mudah untuk saya buat penutup longkang ni. Seterusnya, saya akan potong besi menggunakan template yang saya buat sebelum ni. Angle grinder yang saya gunakan untuk membuat penutup longkang adalah angle grinder niche coded. Panjang kabel angle grinder ni adalah 3 meter panjang dengan 3 pin. Angle grinder yang saya pegang ni adalah angle grinder yang terbaru yang niche keluarkan dengan input power 950 watt. Sebelum ini niche ada keluarkan angle grinder juga, cuma watt dia rendah sikit iaitu 750 watt dan inilah yang terbaru 950 watt. Wheel diameter angle grinder ni adalah 100 mm. Size street angle grinder ni adalah size M10. Maksimum RPM angle grinder ni adalah 11,000 RPM dengan Swiss ada dekat bahagian tepi. Set angle grinder ni akan dapat safety cover, akan dapat handle, dapat kunci untuk buka atau ketatkan mata angle grinder. Dan last sekali, disebabkan angle grinder ni adalah menggunakan carbon brush, jadi akan dapat satu set carbon brush. Angle grinder dengan input power yang cukup tinggi iaitu 950 watt, nak potong besi lebih cepat dan lebih mudah. Besi saya sudah siap potong mengikut template yang saya buat sebelum ni. Seterusnya saya akan welding besi ni, dan nak lagi memudahkan kerja kena ada magnet besi. Kedua-dua frame penutup longkang sudah siap dibuat mengikut template yang saya buat sebelum ini dan inilah hasilnya. Seterusnya saya akan potong besi untuk tulang tengah menggunakan besi yang sama. Dua besi penutup longkang sudah siap. Yang ini yang satu dan satu lagi yang ini. Cukup berat sebab saya buat semua daripada angle bar. Besi penutup longkang sudah siap dicat. Alhamdulillah dah settle buat dan pasang penutup longkang. Video ini dikuasakan oleh Niche Power Tools.